Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Aimi Syafiqah Khairi dalam Pahang Minggu ini. Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah, bertitah mengingatkan rakyat di negeri ini supaya sentiasa berwaspada susulan cuaca tidak menentu ketika musim tengkujuh yang sedang melanda. Paduka Baginda menerusi satu kenyataan media Kesultanan Pahang bertitah, rakyat khususnya yang tinggal di kawasan berisiko banjir perlu lebih peka terhadap keadaan semasa serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Ibu bapa atau penjaga perlu memantau ahli keluarga masing-masing agar tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini pada musim monsun Timur Laut MTL ini. Paduka Baginda menerusi satu kenyataan media Kesultanan Pahang bertitah, rakyat khususnya yang tinggal di kawasan berisiko banjir perlu lebih peka terhadap keadaan semasa serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Ibu bapa atau penjaga perlu memantau ahli keluarga masing-masing agar tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini pada musim monsun Timur Laut MTL. Pengguna jalan raya juga perlu berhati-hati ketika memandu atau menunggang motosikal. Keadaan hujan menambah risiko bahaya ketika berada di atas jalan raya. Paduka Baginda turut menasihatkan masyarakat agar mematuhi arahan pihak berkuasa sekiranya diarahkan berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS demi keselamatan. Dalam masa sama, Paduka Baginda menzahirkan harapan agar semua PPS di seluruh negeri berada dalam keadaan bersih, teratur dan dikendalikan dengan baik. Kadar pengangguran di negeri Pahang menurun kepada 1.8% pada tahun ini berbanding 2.2% pada tahun lepas. Menurut Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosli Wan Ismail, ini menunjukkan tahap kebolehpasaran rakyat negeri ini semakin meningkat. Saya menekankan supaya kadar penganggurannya dapat diturunkan. Sebagai contohnya pada tahun 2024, kadar pengangguran di negeri Pahang 2.2% bersamaan dengan 17,000, ya, 16,000 lebih 17,000 lah. Sehingga kini yang saya dapat data daripada Jabatan Perangkaan, kadar pengangguran telah turun kepada 1.8%, iaitu sehingga kepada 14,000 orang ada penurunan. Dan ini menunjukkan satu petanda yang baik, ya. Dan kebolehpasaran buruh pun di negeri Pahang pun semakin meningkat. Ini disebabkan kita melonjakkan KDNK kita, ya, 5.7%, melebihi paras nasional 5.1%, dan ini boleh menyebabkan kita boleh melabur, peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis High Tea Program Jaminan Kerjaya Visionary di Tea Lodge di Putrajaya Marriott Hotel. Langkah mitigasi segera sedang dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat yang melanda Taman Prima Pahang, Sungai Karang Balok susulan kejadian hujan lebat yang melanda daerah ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, antara punca terjadinya banjir kilat berkenaan adalah kerana ketiadaan salur utama aliran keluar air main discharge yang sempurna. Katanya, Majlis Bandaraya Kuatan MBK dan Lembaga Perumahan dan Hartanah Pahang LPHP telah diarahkan untuk menjalankan kerja-kerja penggalian segera bagi melancarkan aliran air serta membersihkan kawasan saliran yang tersumbat. Jadi sebagaimana ini kita terpaksalah mengambil tindakan segera dengan menggali ini supaya kita dapat mengalirkan air. Saya dapati lepas kawasan di lorong belah sana tu, memang air itu tak berjalan langsung lah. Jadi kalau boleh, saya terima kasih kepada Majlis Bandaraya dan Lembaga Perumahan MCSP yang CEO dia bersama dengan saya ni. Dan saya nak tindakan segera diambil supaya dapat memastikan air ni dapat terus disalurkan dengan segera lah. Dari segi aspek pembangunan ni memang tak ada perkara yang dilakukan secara tak betul. Cuma disebabkan main discharge sana, flow sana air tak dapat mengalir. Dan saya juga dapati bahawa lepas ni ada detention point tu mesti disenggara dengan baik oleh pihak berkenaan. Kita perlukan satu rancangan yang bersepadu lah, daripada JPS khususnya.
mengadakan satu blueprint supaya kita nak lihat dia boleh menyediakan satu plan yang komprehensif supaya setiap bangunan di kawasan bandaraya ni kita mempunyai saliran yang baik, terutama untuk mengalirkan air, terutama di kita pada timur biasa mengalami musim hujan yang lebat. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke kawasan perumahan Prima Pahang di Sungai Karang yang terjejas akibat banjir. Program Anggun Suri Perkahwinan Beramai-ramai di bawah inisiatif Makmur Pahang, IM Pahang, turut membuka peluang kepada pasangan yang sudah berkahwin tetapi belum berkesempatan mengadakan majlis resepsi. Pengurusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Sabariah Saidan berkata, peluang yang ditawarkan itu memberi ruang kepada pasangan yang ingin mengabadikan detik indah bersanding walaupun telah bernikah lebih awal. Kita juga menawarkan kepada pasangan yang contohnya kita buat bulan ni, dia dah kahwin 2 bulan lepas tapi tak ada resepsi, itu pun kita tawarkan juga. Untuk dia mengabadikan momen-momen indah bersanding, ada jemputan ramai, itulah. Sebenarnya memang kerajaan negeri buat ini bagi membantu rakyat, jadi saya menyerulah kepada anak-anak muda di luar sana, golongan B40 yang ingin nak kahwin ataupun mungkin nak cepat tapi ada kekang keuangan, boleh mencubalah mengisi borang untuk menyertai Anggun Suri pada tahun depan, insyaAllah. Saya tengok sebenarnya semua tempat special, dia ada keistimewaan sendiri. Tapi di Jantor hari ini kita nampak kelainannya di mana kita banyak kenopi kat luar. Di dalam kita juga ada pasangan daripada orang asli. Tapi Muslim kan? Ya. Orang asli yang menyertai 2 pasangan. Program kali kelima dianjurkan pada tahun ini diadakan di Dewan Utama Majlis Daerah Jerantut dengan meraikan seramai 8 pasangan pengantin termasuk 2 pasangan orang asli beragama Islam. Itu sahaja berita pilihan Pahang minggu ini. Terus ikuti Pahang Media untuk berita terkini di dalam negeri Pahang secara tepat, cepat dan benar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.